waj'al li waziran min ahli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alangkah besarnya rasa kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana dengan ketentuan dan pilihannya, maka sekali lagi kita dapat berhimpun, sama ada secara berhadapan ataupun secara atas talian. Ya? Atas talian di channel Telegram Ilmu-Ilmu Imam Al-Ghazali. Selamat bertemu kembali, wahai hadirin dan para penonton yang dikasihi sekalian. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini, kita akan menyambung kuliah khas kita berkaitan sanad Tariqah Ghazaliyah. Kuliah kita kali yang kedua. Kepada tuan-tuan, puan-puan yang tidak berkesempatan untuk mengikuti kuliah kita sebelum ini, bolehlah mengikuti rakaman audionya, ada di YouTube. Tuan-tuan tulislah, contohnya pada carian YouTube itu tulislah sanad Tariqat Ghazaliyah. InsyaAllah jumpalah tu. Jadi selepas ini sekiranya ada orang yang nak tahu tentang sanad-sanad Tariqat Ghazaliyah, kita boleh bagi link kepada rakaman kuliah kita aja. Lebih mudah. Tak perlulah kita nak ulang-ulang cerita kan. Apabila ada orang nak mengambil Tariqah Ghazaliyah, biasanya kita akan buat penerangan selama lebih kurang 2 jam. Bagi penerangan 2 jam terlebih dahulu. Kita buat macam tu supaya orang dapat tahu dengan lebih jelas berkaitan Tariqah Ghazaliyah. Biar mereka puas hati dulu. Habis penerangan 2 jam, barulah kita tanya semula. Macam mana? Jadi ke nak ambil Tariqah Ghazaliyah? Jadi pun okey, tak jadi pun okey. Penerangan 2 jam itu percuma. Antara hal yang dibentangkan dalam penerangan selama 2 jam itu, termasuklah tentang sanad-sanad Tariqah Ghazaliyah. Cerita tentang sanad pun ada dalam 2 jam tu secara ringkasnya. Adalah dalam 15 ke 20 minit cerita pasal sanad. Sekarang ni bila dah ada rakaman di YouTube ni, kita boleh jimatkan masa lah. Sebelum datang, boleh dengar dulu rakaman yang menghuraikan sanad-sanad Tariqah Ghazaliyah. Bukan sekadar ringkasan lagi, bahkan secara huraian. Lagi mantap, insya-Allah. Hadirin dan para penonton yang dikasihi sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh, sangat bagus jika kita dapat mengimbas secara sepintas lalu. Kita imbas sepintas lalu hal-hal penting yang sudah kita sentuh dalam kuliah sebelum ini. Tujuan dia supaya kuat kesinambungan dia antara perkongsian pada malam ini dengan perkongsian yang lepas. Jadi antara perkara yang sudah kita sentuh dalam kuliah yang pertama, satu, kita sentuh tentang latar belakang kuliah khas sanad Tariqah Ghazaliyah ini. Macam mana boleh jadinya kuliah kita ni? Yang kedua, macam mana sejarah ana mendapat sanad Tariqah Ghazaliyah pada tahun 1997 dulu. Hampir 30 tahun lah. Tiga, kita sentuh sedikit tentang sanad tariqat, sanad hadis dan sanad kitab. Yang keempat, sanad Tariqah Ghazaliyah ini dia melalui 4 orang sahabat yang paling utama, 4 orang khulafa ar-rasyidin. Namun sanad perdana atau sanad utama Tariqah Ghazaliyah adalah melalui seorang lagi sahabat Nabi, iaitu Huzaifah bin Al-Yaman. Dan ada satu sanad secara kerohanian sebagai tambahan. Maka semuanya ada 6 sanad lah. Yang kelima, mengapa sanad Huzaifah bin Al-Yaman jadi yang utama? Apa kelebihan Huzaifah bin Al-Yaman? Apa yang Imam Al-Ghazali cerita tentang Huzaifah dalam kitab induk dia Ihya Ulumuddin? Ini sudah kita jelaskan dalam kuliah yang lepas. Yang keenam, tentang R4S Rasulullah SAW
4 sahabat paling utama dan sahabat-sahabat utama yang lain. Apa yang Imam Al-Ghazali masukkan dalam sukatan pelajaran akidah yang dia susun. Yang ketujuh, apa isi kandungan sanad Tariqah Ghazaliyah? Ada 4 sekawan ilmu yang turun melalui sanad Tariqah Ghazaliyah ini, iaitu ilmu al-iman, ilmu al-ihsan, ilmu as-sa'ah dan ilmu alam atau ilmu tabi'iyah al-Imam Al-Ghazali. Yang ke-8, kita sentuh tentang 4 fardu ad-din ataupun 4 tungku agama. Yang ke-9, kita sentuh tentang sanad utama dan sanad kerohanian Tariqah Ghazaliyah. Bahagian ni kita cerita panjang. Dan yang ke-10, kita sentuh juga tokoh-tokoh yang membawa Tariqah Ghazaliyah ke Nusantara pada zaman Tariqah Ghazaliyah belum dizahirkan dan pada zaman Tariqah Ghazaliyah dizahirkan. Itulah antara perkara penting yang kita sentuh dalam kuliah sebelum ini. Jika kita perhatikan dalam sanad utama Tariqah Ghazaliyah tu, kita boleh nampak betapa banyak ulama-ulama hadis di dalam dia. Sekiranya tuan-tuan kenal lah nama-nama besar di dalam tu. Sebab itu jugalah dalam Tariqah Ghazaliyah ni, kita sangat mementingkan penggunaan hadis dan darjat-darjatnya serta kesesuaian penggunaan dia. Dan dalam Tariqah Ghazaliyah memang ada pengajian asas ilmu hadis sebagai salah satu daripada isi sukatan pelajaran dia. Selesai kita imbas kembali. Sekarang kita pergi kepada perkongsian untuk malam ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apakah beza Tariqah Ghazaliyah pada zaman tidak dizahirkan dan pada zaman dizahirkan? Yang ini kita bagi tahu dalam kuliah lepas. Kuliah kali ini kita nak cerita sikit. Jadi mula-mula kita tengok dulu, apa sebab Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Ghazali dia karang kitab Al-Futuhatul Ilahiyah fi bayani kaifiyah at-Tariqatul Ghazaliyah pada tahun 1900 Masihi. Kenapa dia karang kitab tu? Sebab pada zaman itu Syekh Muhammad bin Abdullah ni dia tengok ramai orang yang amalkan Tariqah Ghazaliyah, termasuklah kenalan-kenalan dia. Ada yang tidak bertarikat Ghazaliyah secara rasmi pun, tapi mengamalkan amalan-amalan tarikat Ghazaliyah. Setakatnya mereka tahulah. Dan ada juga ahli-ahli Tariqah Ghazaliyah, pengamal-pengamal Tariqah Ghazaliyah yang rasmi, yang memang ada melalui proses pengijazahan dan bai'ah. Tetapi ilmu dan amalan mereka tak kemas, tak tersusun dengan baik. Banyak yang asas-asas dan yang asas-asas itu pun tak sempurna. Syekh Muhammad bin Abdullah dia saksikan keadaan itu. Jadi Syekh Muhammad bin Abdullah pun dia mengambil inisiatif untuk mengarang sebuah kitab yang ringkas tentang Tariqah Ghazaliyah. Tujuan dia untuk diamalkan oleh orang ramai dengan lebih tersusun. Itu sebab dia karang kitab itu pada tahun 1900 Masihi. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah, aku sangat suka sekiranya aku dan saudara-saudara aku sentiasa berharap kepada Allah agar diberi keberkatan di dunia dan di akhirat untuk aku menyusun risalah ini yang menerangkan kaifiat dan tertibnya walaupun aku bukanlah ahlinya. Tu tulis Syekh Muhammad bin Abdullah. Jadi perkataan bukan ahlinya itu adalah bahasa merendah diri. Bukan kata dia bukan ahli Tariqah Ghazaliyah. Dia bahkan Syekh Mursyid dalam Tariqah Ghazaliyah. Ini bahasa orang dulu-dulu. Memang macam tu lah. Biasanya gaya ulama'-ulama' zaman dulu bila mereka mengarang kitab. Mereka ilmu memang banyak dan tinggi, tapi saja tulis macam tu sebab merendah diri. Mereka juga biasanya tak letak jawatan ke, gelaran ke, pangkat ke, sama ada depan kitab, dalam kitab ataupun muka belakang kitab, tak ada. Biasanya macam itu dulu-dulu. Bahkan kadang-kadang mereka letak gelaran di depan nama mereka tu bukan gelaran pun. Al-Faqir.
Bawah pada miskin lagi, al-faqir. Padahal mereka bukan al-faqir. Berbanding dengan sebahagian orang zaman kemudian ni, biasanya penulis akan letak maklumat tentang pangkat, kelulusan, gelaran dan sebagainya lah. Tulis Syekh Muhammad, aku berniat untuk mengamalkan sendiri dan untuk saudara-saudara aku Tariqah Al-Ghazaliyah An-Nafisah ini, dan ia adalah sebaik-baik tariqah lagi seafdal-afdalnya. An-Nafisah tu maksud dia yang berharga, yang indah, yang mahal, yang bernilai tinggi. Jadi dia kata, aku ni tulis kitab ni, aku niat aku nak amalkan untuk diri aku dan untuk saudara-saudara aku Tarikat Ghazaliyah yang mahal, yang indah, yang berkualiti tinggi ini. Jadi pada zaman itu, para pengamal Tarikat Ghazaliyah sedia ada tu, mereka ambil Tarikat Ghazaliyah ni daripada siapa? Siapa guru mereka? Sanad mereka tu dari mana? Mereka ambil daripada pewaris-pewaris Tarikat Ghazaliyah yang melalui jalan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Pendek kata, mereka ni ambil Tarikat Ghazaliyah pada zaman Tarikat Ghazaliyah belum dizahirkan. Mereka adalah sisa-sisa daripada jalan Syekh Abdul Samad Falimbani. Sebab Syekh Abdul Samad Falimbani, dia bawa Tariqah Ghazaliyah ke Nusantara dalam keadaan dia ambil itu dulu pada zaman belum dizahirkan. Mengapa kita sebut sisa-sisa jalan Syekh Abdul Samad Falimbani? Kerana Syekh Abdul Samad ni dan murid-murid utama dia dalam jalan Al-Ghazaliyah, mereka ni semua pergi berjihad. Syekh Abdul Samad ni, dia duduk di tanah Arab, murid-murid utama dia duduk sana. Dia balik ke Sumatera, murid-murid dia ikut dia. Dia pergi berperang, murid-murid utama dia ikut dia. Dia macam itu. Jadi Syekh Abdul Samad dan murid-murid utama dia dalam jalan Al-Ghazaliyah ni, mereka ni pergi berjihad di Selatan Siam. Khususnya di sekitar Fatani, Kedah, Perak dan Kelantan. Ramai pejuang yang mati syahid, termasuklah Syekh Abdul Samad Al-Falimbani sendiri. Kalau tak syahid pun mereka ni hilang. Hilang ni ada dua jenis pengertian lah. Satu tu dihilangkan, maksud dia sama ada dibunuh ataupun dipenjara, ditangkap, ataupun mereka sendiri terpaksa memencilkan diri. Jadi yang level muallim dan ke atas dalam Tariqah Ghazaliyah ni, daripada jalan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, tak ada. Tak ada. Macam mana Tariqah Ghazaliyah jalan Syekh Abdul Samad ni masih ada pengamal dia pada zaman Syekh Muhammad Abdullah? Syekh Abdul Samad, dia syahid lebih kurang pada tahun 1830-an lah. Syekh Muhammad Abdullah pula, dia menyaksikan ramai orang mengamalkan Tariqah Ghazaliyah pada penghujung abad yang sama dalam tahun 1890-an. Jadi beza jarak itu lebih kurang 60 ke 70 tahun. Dikatakan Syekh Abdul Samad Falimbani dan murid-murid dia yang bertaraf muallim, merabbi dalam Tariqah Ghazaliyah di Nusantara ni semua pergi berjihad di Fatani. Lalu syahid ataupun hilang. Jadi yang tinggal di selatan tanah Melayu ni, di Singapura, di Sumatera dan sekitarnya ni, hanyalah murid-murid biasa ataupun pengamal-pengamal Tariqah Ghazaliyah yang biasa. Boleh jadi yang disaksikan oleh Syekh Muhammad Abdullah itu ialah murid-murid kepada mereka yang pergi berjuang di Fatani. Yang utama semua pergi ke sana. Tinggal yang kita sebut sebagai sisa-sisa lah. Murid-murid biasa. Timbul persoalan. Banyak tahun juga jarak antara pemergian Syekh Abdul Samad Falimbani ke medan jihad dengan zaman Syekh Muhammad Abdullah menyaksikan pengamal-pengamal Tarikat Ghazaliyah masih ada di selatan tanah air. Maka daripada siapa pengamal-pengamal Tarikat Ghazaliyah tu ambil Tarikat Ghazaliyah? Sebab beza 60-70 tahun. Jadi ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, ada murid-murid Syekh Abdul Samad yang berusia panjang. Syekh Abdul Samad pun usia panjang, 100 tahun lebih.
Jadi mungkin yang sempat disaksikan oleh Syekh Muhammad Abdullah itu ialah sebahagian daripada mereka yang berusia panjang itulah. Keadaan yang kedua, selain daripada itu, dalam tarikat Ghazaliyah ini ada satu kaedah yang digunakan kalau-kalaulah ada keperluan yang mendesak. Kaedah ni digunakan tujuan dia agar penyampaian tarikat secara berhadapan, tangan ke tangan ni dia tak terputus. Macam yang kita kata dalam kuliah yang lepas, dalam tarikhah Ghazaliyah ini, sanad zahir ni sangat dipentingkan. Sekiranya seseorang guru tu ada sanad zahir saja, itu diterima. Itu dikira sudah sempurna mengikut pandangan tarikhah Ghazaliyah lah. Sekiranya seseorang guru itu ada sanad zahir dan ada pula sanad kerohanian, atau melalui jalan-jalan yang mencari adat contohnya, itu hanyalah tambahan atau bonus. Tapi sekiranya seseorang guru tu dia ada sanad ghaib je, tapi tak ada sanad zahir, atau sanad zahir dia terputus, banyak tempat terputus, itu tidak diterima menurut pandangan tarikhah Ghazaliyah. Walau seajaib mana pun kisah sanad ghaibnya itu, tak diterima tu bukan maksud tak boleh belajar langsung. Selagi lurus elok belajarlah. Dari segi kualitinya tu. Jadi, apabila datang sesuatu darurah, kecemasan atau keperluan yang mendesak, sedangkan dalam kalangan murid-murid yang sedia ada dalam tarikhah Ghazaliyah ni, semuanya belum mencapai tahap mu'alim, murabbi, mursyid atau sebagainya lah, maka Syekh tarikhah Ghazaliyah ni atau pemimpin utama dia akan menurunkan satu amanah yang khas. Satu amanah yang khas kepada sekurang-kurangnya salah seorang murid dia sebagai wakil mengijazahkan tarikhah Ghazaliyah dan wakil menerima bai'ah bagi pihak Syekh tadi. Wakil ini dia sedikit sebanyak dia kena ada ilmu juga, tapi belum capai matlamat mahir. Dia ada sedikit sebanyak ilmu tarikat Ghazaliyah, cuma belum sampai level guru, level muallim, murabbi, mursyid dan sebagainya. Mereka ni banyak benda yang mereka tak tahu lagi. Tapi supaya tarikhah ini tidak terputus, kalau ada kecemasan, orang itu boleh mengijazahkan. Cuma dia tidak boleh menjadi guru. Dia boleh cerita-cerita begitu saja. Tapi amalan boleh jalan. Jadi mereka yang diamanahkan secara khusus ini, atas sebab-sebab darurah ni, mereka boleh bagi penerangan dan boleh mengijazahkan tarikhah Ghazaliyah kepada orang lain, walaupun usia mereka masih muda ataupun kurang ilmu. Yang penting asalkan sudah baligh. Sudah baligh kira beres. Dengan cara ini, sanad zahir tarikhah Ghazaliyah ini akan berkesinambungan. InsyaAllah tidak terputuslah sampailah ke hari ini. Cuma mereka tadi yang menerima amanah khusus tadi, dia tak boleh bertindak sebagai guru, sebagai mu'alim, sebagai murabbi dan sebagainya. Jadi apabila Syekh Abdul Samad dan murid-murid kanan dia dalam tarikhah Ghazaliyah ini pergi berperang di utara tanah Melayu, Syekh Abdul Samad ada meninggalkan wakil ijazah dan bai'ah, walaupun wakil itu masih muda remaja. Maka walaupun Syekh Abdul Samad dan murid-murid kanan dia tak pulang lagi dah daripada medan perang tu, wakil-wakil ini tetap layak mengijazahkan tarikhah Ghazaliyah. Pengamal-pengamal tarikat Ghazaliyah yang disaksikan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah pada zaman dia itu, mereka ni ambil tarikat Ghazaliyah ni daripada wakil-wakil inilah. Sebab wakil-wakil itu pun tidak capai level mu'alim, maka amalan tu nampak tak cantik, tak tersusun. Sebab itu Syekh Muhammad bin Abdullah dia buat kitab. Jadi wakil-wakil ni dia kurang ilmu lah. Dia kurang kemahiran dalam selok-belok tarikat Ghazaliyah. Mereka ni tahu yang asas-asas, kurang tersusun, tak berapa sistematik, dan ilmu-ilmu lanjutan pun mungkin mereka tak tahu. Tak tahu mungkin tahu, tapi tak sampai level mahir. Jadi Syekh Muhammad bin Abdullah pun dia susunlah kitab kecil tentang tarikhah Ghazaliyah pada tahun 1900 tu yang bertajuk Futuhatul Ilahiyah. Isi kandungan dia pun yang asas-asas sajalah.
tetapi lebih tersusun. Kalau ilmu-ilmu dan tarbiyah lanjutan Tariqah Ghazaliyah ni, atau berguru dengan dia lah, itu dia tak adalah buat kitab besar. Jadi pada zaman sebelum Tariqah Ghazaliyah dizahirkan, para pengamal rasmi Tariqah Ghazaliyah tidak membudayakan untuk menggunakan gelaran Al-Ghazali dekat belakang nama mereka. Sebahagiannya tak meletakkan sebarang gelaran pun. Sebahagian lagi mereka akan gunakan gelaran keluarga lah, ataupun nama datuk nenek mereka, atau tempat asal tempat tinggal mereka, atau tempat yang mereka pernah pergi, pernah kunjungi, ataupun berdasarkan sifat mereka, berdasarkan keadaan mereka, berdasarkan pengalaman mereka, berdasarkan kepribadian mereka dan sebagainya. Walaupun dia bertarikat Ghazaliyah, dia tak letak. Contoh nama dia Muhammad bin Salman Al-Ghazali. Al-Ghazali itu tak letak. Pada zaman belum dizahirkan, tak dibudayakan letak. Bahkan selepas zaman dizahirkan pun, tak dibudayakan letak, tapi boleh letak. Sebab itulah, kebanyakan orang tak tahu pun bahawa seseorang itu sebenarnya pengamal Tariqah Ghazaliyah. Biasa pengamal Tariqah ni dekat belakang tu dia letak gelaran sempena nama Tariqah dia. Ghazaliyah ni biasanya tak letak. Orang-orang yang bertariqah Ghazaliyah melalui jalan Syekh Abdul Samad Falimbani, mereka tak letakkan gelaran Al-Ghazali pada nama mereka. Termasuklah Syekh Abdul Samad sendiri. Kenapa? Kerana mereka dapat pada zaman belum dizahirkan. Bagi orang-orang yang bertariqah Ghazaliyah melalui jalan Syekh Muhammad bin Abdullah, jika mahu, mereka ni bolehlah meletakkan gelaran Al-Ghazali pada nama mereka. Sebab mereka ni dah ambil Tariqah Ghazaliyah pada zaman yang sudah dizahirkan. Pada zaman belum dizahirkan tu, biasanya tidak dikhabarkan, tidak diceritakan, tak dibagi tahu pun dalam pengajian-pengajian bahawa ini pelajaran Tariqah Ghazaliyah. Tak cerita. Cuma cerita terus je amalan-amalan tu. Amalan disampaikan, pelajaran pun disampaikan tanpa disebut ini amalan Tariqah Ghazaliyah. Jarang sangat disebut. Hanya orang yang ambil ijazah dan bai'ah secara rasmi saja yang dimaklumkan ini pelajaran Tariqah Ghazaliyah. Ahli-ahli Tariqah Ghazaliyah yang rasmi lah pada zaman-zaman sebelum dizahirkan dulu, biasanya ulama, para pemerintah, raja-raja, menteri-menteri, pegawai-pegawai tentera dan pasukan perisikan. Tahun lepas kita ada buat, tahun lepas ke 2 tahun lepas ke, kita ada buat satu majlis haul sebagai mengenang raja-raja yang bertariqah Ghazaliyah. Mereka ni daripada kerajaan Seljuk, daripada kerajaan Zengid, daripada kerajaan Ayubiyah dan daripada kerajaan Muwahhidun. InsyaAllah pada masa akan datang kita buat pula lagi untuk ulama-ulama pula dan menteri-menteri. Jadi sebab itulah pada zaman Syekh Abdul Samad Falimbani, orang-orang yang di luar daripada Tariqah Ghazaliyah biasanya tak dengar pun tentang Tariqah Ghazaliyah. Sampai zaman Syekh Muhammad bin Abdullah baru naik nama Tariqah Ghazaliyah, ilmu-ilmu dia dan amal-amal dia. Jadi pada zaman sudah dizahirkan, barulah dinyatakan dalam pengajian-pengajian kepada orang ramai yang ini ilmu amal daripada Tariqah Ghazaliyah. Kita ambil contoh macamlah lafaz zikrullah harian. Lafaz zikrullah harian yang sehari 1000 kali itu sangat masyhur di Nusantara ni, orang amalkan. Yang Jumaat ya Allah 1000 kali, Sabtu la ilaha illallah 1000 kali, Ahad ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali dan seterusnya lah. Sangat popular amalan ni. Orang yang tidak bertarikat Ghazaliyah pun ramai yang amal. Jadi orang-orang di Nusantara ni mereka tahu itu lafaz zikrullah harian Imam Ghazali. Biasa mereka sebut ni zikir Imam Ghazali. Sebab dia ni memang dah tersebar sejak zaman Syekh Abdul Samad Falimbani, sebelum zaman dizahirkan lagi. Zaman tu tak diwar-warkan pun bahawa inilah lafaz zikrullah siang Tariqah Ghazaliyah. Cuma cakap ni
zikir harian Imam Ghazali. Sampai zaman Syekh Muhammad bin Abdullah, barulah disebutkan bahawa itu adalah amalan lafaz zikrullah harian tarikhah Ghazaliyah. Itu pun tak popular juga, orang lebih selesa sebut zikir harian Imam Ghazali. Tapi Imam Ghazali memang amal yang itu pun lah. Kita dapat pun daripada dia lah. Sampai ke hari ini pun masih ramai orang yang mengamal dalam keadaan mereka tak sedar pun. Itu adalah lafaz zikrullah harian tarikhah Ghazaliyah. Yang banyak diketahui umum tu lafaz zikrullah waktu siang. Dia ada lafaz zikrullah waktu malam 1000 kali juga. Daripada Imam Ghazali juga, amalan tarikhah Ghazaliyah juga. Jadi adalah sebab-sebabnya mengapa Imam Ghazali pesan tarikhah Ghazaliyah ni tentang zaman belum dizahirkan dan zaman kena dizahirkan. Bahagian ini lain kalilah kita ceritakan sekiranya sesuai dan sampai as-sa'ahnya. Baiklah. Tuan-tuan, puan-puan, hadiran sekalian yang dikasihi. Sekarang kita tengok satu lagi sanad tarikhah Ghazaliyah. Kali ini melalui jalan Sayyidina Abu Bakar. Dalam kuliah yang lepas kita dah huraikan sanad tarikhah Ghazaliyah melalui jalan Huzaifah bin Al-Yaman, sanad utama. Kemudian melalui jalan kerohanian. Malam ini kita tengok dua lagi insya-Allah. Sekarang melalui jalan Sayyidina Abu Bakar. Okey, sanadnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar, kepada Salman Al-Farisi, kepada Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, kepada Ja'far Shadiq, kepada Abu Yazid Al-Bustami, kepada Abu Hasan Ali bin Ja'far Al-Karkhani, kepada Al-Farmadi, kepada Imam Al-Ghazali. Inilah sanad dia, pendek je. Sanad ini dia ada permasalahan dia. Permasalahan sanad yang melalui jalan Sayyidina Abu Bakar. Jadi kita huraikan sedikit. Sehingga Imam Al-Ghazali meninggal dunia, inilah sanad sampingan tarikat Ghazaliyah melalui guru dia, Syekh Al-Farmadi. Inilah sanad yang ada dalam tangan Imam. Dan seterusnya disampaikan kepada ikhwah tarikhah Ghazaliyah zaman berzaman. Oleh sebab itu, isi kandungan sanad ini memang tarikhah Ghazaliyah kekalkan tanpa sebarang penambahan atau pengurangan sampailah ke hari ini. Sekiranya lah ada sebarang penambahan atau pengurangan nama dalam sanad ni, dah tentulah Imam Al-Ghazali dia tahu dan dia ada maklumkan. Tapi sampai dia meninggal dunia, tak ada dia cerita. Adik beliau iaitu Imam Ahmad Al-Ghazali yang juga murid, dia berguru juga dengan Al-Farmadi, dia pun mengekalkan sanad yang sama juga. Artinya itulah sahaja isi kandungan sanad yang diperoleh oleh Imam Al-Ghazali dan adiknya melalui jalan Al-Farmadi. Imam Ghazali ini tuan-tuan, dia meninggal dunia pada tahun 1111 Masihi. Adik dia pula Imam Ahmad Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 1123. Dan ada yang kata 1126. Jadi setakat 1123 atau 1126 itu, inilah sahaja rantaian sanad daripada Syekh Al-Farmadi. Sekiranya lah ada orang yang menambah nama-nama dalam sanad tersebut beberapa ratus tahun kemudian, tarikhah Ghazaliyah dia masih kekalkan sebagaimana yang ada pada zaman Imam Ghazali dan pada zaman adik dia Imam Ahmad Al-Ghazali. Tidak dibuat sebarang penambahan atau pengurangan. Imam Ghazali ini dia berguru dengan Al-Farmadi sampailah Al-Farmadi meninggal dunia. Masa Al-Farmadi meninggal dunia itu, Al-Ghazali ini berusia sekitar 27 tahun. Usia adik dia lebih kurang 24 tahun.
Jadi bila Imam Al-Ghazali mengasaskan Tariqah Ghazaliyah? Imam Ghazali dia asas usia dia dah lebih 14 tahun kemudian, 5 tahun baru Imam Ghazali mengasaskan Tariqah Ghazaliyah. Tuan-tuan yang dimuliakan, sanad ini Tariqah Ghazaliyah dia, tapi tak kekang tak putus pada tidak. Sebagian yang dimaklumkan oleh guru guru bin Abdurrahman di tempat nama yang terputus antara Sa'ad Al-Fawzi bin Ahmad bin, dikatakan sebegitu kerana waktu Salman Al-Farisi meninggal dunia ini dia belum dilahirkan. Khatim di 8 atau 9 tahun Salman Al-Farisi meninggal dunia. Jadi keadaan ini maklumkan kepada kita bahawa Khatim ni dia tak sempat berguru secara khusus dan secara berhadapan dengan Salman. Untuk diangkat Salman sebagai musyrik pada jalan ini, tak pula diangkat sebagai Syekh Mursyid Alina dalam takat biasa. Kalau dah ingat Tariqah Ghazaliyah nak usia balighah lah. Kalau Tariqah lain mungkin lain pandangan. Itulah seorang atau dua orang lagi tokoh individu antara Salman dan Qasim, maka sanadnya tidak muttasil, tidak bersambungan. Dia hilang sekurang-kurangnya satu tempat, yakni satu orang. Qasim ni siapa? Qasim ni dia cucu kepada Sayyidina Abu Bakar. Bapa dia bernama Muhammad bin Abu Bakar. Masa bapa dia meninggal dunia tu, umur Qasim ni baru 7 tahun. Dan ada juga kajian yang kata usia dia baru 3 tahun. Seterusnya, tempat kedua yang terputus, sanad ini juga dia terputus antara Ja'far Shadiq dan Abu Yazid Al-Bustami. Sebab mereka berdua ni tak pernah bertemu, tak sempat bertemu. Zaman hidup mereka ni terpisah hampir 40 tahun. Jadi setakat ni, dalam sanad ini hilang 2 tempat. Dan kita tak tahu ada berapa orang di situ. Wallahu alam. Tempat ketiga yang terputus, sanad ni dia terputus pula lagi antara Abu Yazid Al-Bustami dan Abu Hasan Ali Al-Tarkhani. Mereka berdua ni pun tak sempat bertemu. Zaman mereka terpisah hampir 90 tahun. Maksud dia, mustahil lah dia berguru dengan tok guru dia secara berdepan di tarbiyah, tak berlaku lah benda tu. Jadi setakat ini dia hilang, dalam sanad ini hilang 3 tempat, dan mungkinlah ada 6 atau 7 individu di dalam tu. Wallahu alam. Begitulah maklumat yang ada pada Tariqah Ghazaliyah setakat zaman hidup pengasasnya, yakni Imam Al-Ghazali dan adik dia Imam Ahmad Al-Ghazali. Sanad yang kita ada yang ni saja. Maka Tariqah Ghazaliyah sampai ke hari ini mengambil sikap mengekalkan sajalah. Kita kekalkan maklumat yang ada pada tangan imam dan adiknya ni tanpa kita menambah atau menguranginya. Sampailah sekarang. Sungguh pun sanad ini dia tidak muttasil. Walau apa pun kedudukan isi kandungan sanad ini, hal tersebut tidaklah mengganggu Tariqah Ghazaliyah. Sebab sanad ini sekadar sanad sampingan, bukan sanad utama. Tapi memang jelas Imam Al-Ghazali dia ada berguru secara berhadapan dengan Syekh Al-Farmadi. Adik dia pun sama. Jadi Imam Ghazali dan Tariqah Ghazaliyah
kita kekalkan rantaian sanad ini sebagaimana asalnya, sekalipun ia terputus pada 3 tempat. Imam Ghazali ni, dia belajar tarikat apa dengan Syekh Al-Farmadi? Imam Ghazali, dia belajar tarikat Taifuriyah. Dan juga, dia ambil juga tarikat Khusyairiyah. Masa itu, Syekh Al-Farmadi, dia salah seorang syekh utama lah dalam aliran Taifuriyah. Dia juga syekh besar dalam tarikat Khusyairiyah. Siapa yang mengasaskan tarikat Taifuriyah ni? Orangnya ialah Abu Yazid Al-Bustami. Nama asal Abu Yazid ni ialah Taifur. Taifur bin Isa. Dari situlah asalnya nama tarikat Taifuriyah. Biasanya nama-nama tarikat ni dia berasal daripada nama pengasas dia ataupun gelaran pengasas dia. Contoh dia Imam Al-Ghazali, tarikat Ghazaliyah. Junaid Al-Baghdadi, tarikat Junaidiyah. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tariqah Qadiriyah. Syekh As-Suhrawardi, tarikat Suhrawardiyah. Bahauddin An-Naqsyabandi, tarikat Naqsyabandiyah, dan sebagainya. Syekh Al-Farmadi dia tidak mengasaskan suatu tarikat yang baru. Kalau tidak, mungkin nama tarikat dia Al-Farmadiyah lah contohnya. Kenapa? Sebab dia sekadar membawa tarikat sedia ada, iaitu tarikat Taifuriyah. Guru kepada Al-Farmadi iaitu Syekh Al-Qarkhani pun dia tidak mengasaskan tarikah yang baru. Dia juga bawa tarikat Taifuriyah yang diasaskan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Itu tadi sanad tarikah Ghazaliyah melalui jalan Sayyidina Abu Bakar. Sekarang kita tengok pula sanad tarikah Ghazaliyah melalui jalan Sayyidina Umar. Sanadnya berbunyi lebih kurang beginilah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, kepada Abdullah bin Umar, kepada Nafi', kepada Ismail Al-Muzani, kepada Uthman Al-Anmati, kepada Ahmad ibn Suraij, kepada Abu Ishaq Al-Mirzawi, kepada Abu Zaid Al-Mirzawi, kepada Khaffal As-Saghir, kepada Abdullah Al-Juwaini, kepada Abdul Malik Al-Juwaini, dan kepada Imam Al-Ghazali. Nah, ini sanad melalui jalan Sayyidina Umar. Sanad ini pun dia ada terputus. Nah, dia ada terputus pada satu tempat. Kat mana yang terputusnya tu? Pada Ismail Al-Muzani. Kenapa dikatakan terputus? Sebab Ismail ni dia lahir 60 tahun sesudah Nafi' meninggal dunia. Artinya Ismail ni dia tidak pernah bertemu, apatah lagi untuk berada di bawah tarbiyah Nafi', apatah lagi untuk diangkat oleh Nafi' sebagai pewaris tarikhah ini. Maksudnya antara Ismail dan Nafi' ada sekurang-kurangnya satu orang lagi individu yang tidak diketahui. Bagi orang-orang yang tak amanah, boleh je kalau mereka nak letak satu nama kat situ kan, supaya nampak tak terputus. Tapi bagi kita, sebagaimana yang kita dapat, sebegitulah yang kita khabarkan. Dah ada terputus satu tempat, ya kita akui memang ada terputus satu tempat di situ. Ada sedikit ralat. Bagi orang-orang yang memiliki buku terbit yang melimpahkan cahaya naungan ke atas tarikhah Ghazaliyah siri yang kedua. Siapa yang ada buku ini, kita ada satu ralat atau pembetulan. Tuan-tuan yang ada buku tersebut, boleh semak pada muka surat 51. Kat situ dia ada sanad melalui jalan Sayyidina Umar. Masa menulis tu, saya ada tertinggal satu nama antara Sayyidina Umar dan Nafi'. Yang terputus tadi,
Bawah lagi, ni antara Sayyidina Umar dengan Nafiq. Antara Sayyidina Umar dan Nafiq ni ada satu lagi nama, iaitu Abdullah bin Umar. Yang mana pun tak terperasan. Nak buat kuliah pasal sanad ni baru baca balik buku yang kita tulis 6 tahun lepas kan. Tengok, tertinggal pula satu. Mungkin kerana nama Umar 2 kali ikut. Atas tu Sayyidina Umar, bawah tu Abdullah bin Umar. Jadi mungkin saya terpandang, dah tulis satu nama je kan. Dia dua kali tu. Jadi boleh letak di situ nama Abdullah bin Umar. Tuan-tuan buatlah catatan pembetulan pada halaman muka surat 51 tu. Maka sanad melalui jalan Sayyidina Umar, kita baca semula lah. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Umar, kepada Abdullah bin Umar, kepada Nafi', kemudian terputus satu tempat, satu orang. Kepada Ismail Al-Muzani, kepada Uthman Al-Anmati, kepada Ahmad Ibn Suraij, kepada Abu Ishaq Al-Mirzawi, kepada Abu Zaid Al-Mirzawi, kepada Khaffal As-Saghir, kepada Abdullah Al-Juwaini, kepada Abdul Malik Al-Juwaini, dan kepada Imamul Ghazali. Untuk malam ini setakat itu sahaja dulu. Jadi para hadirin dan para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita mungkin ada gangguan internet, kadang-kadang dia macam terputus kejap. Kita ada baki satu kuliah lagi. Besarlah harapan kita agar kuliah khas yang akan datang nanti, iaitu siri yang ketiga, adalah yang terakhir. Kita pun tak maulah nak berpanjang-panjang dalam soal sanad ni sahaja, kerana ada banyak lagi urusan-urusan kita yang lain dalam hal ihwal kerohanian ini. Jadi antara perkara yang insya-Allah akan kita sentuh dalam kuliah terakhir nanti, yang pertama, huraian sanad Tarikhah Ghazaliyah melalui jalan Sayyidina Uthman. Yang kedua, huraian sanad Tarikhah Ghazaliyah melalui jalan Sayyidina Ali. Yang ketiga, kita akan cuba memberikan jawapan kepada pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul. Ada pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul sepanjang 3 kuliah yang kita buat ni nanti, kita akan cuba bagi penerangan setakat yang kita mampu. Jadi sebagai kesimpulan untuk malam ini, walaupun 2 sanad tadi tidak muttasil, ada terputus, namun ia tidaklah mengganggu Tarikhah Ghazaliyah, kerana kedua-duanya pun hanyalah sanad tambahan. Sanad utama Tarikhah Ghazaliyah ini adalah melalui Huzaifah bin Al-Yaman. Tambahan pula, sanad melalui jalan Sayyidina Umar tadi agak bagus juga. Sebab dia hanya terputus pada satu tempat, yakni satu orang sahaja. Bagi sanad-sanad tarikat, kalau terputus satu orang tu kira masih boleh lah juga. Walaupun sepatutnya kita nak mutasil semualah, kan? Umumnya bersanad secara zahir ni, dia membawa erti ada bekas tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tangan kita. Rasulullah dia sampaikan ilmu, tarbiyah dia bersalam dengan para sahabat. Para sahabat bersalam pula dengan orang yang seterusnya apabila mereka pula menyampaikan. Begitulah seterusnya dari satu generasi ke satu generasi. Sampailah ke tangan guru kita. Dan kita pula ambil tarbiyah dan kita bersalaman dengan guru kita tadi. Dia punya ijazah, dia punya bai'ah. Jadi bekas tangan Rasulullah itu dia ada berpindah. Dari satu tangan ke satu tangan sampailah ke tangan kita. Ada keberkatan di situ, ada nur di situ. Jika kita belajar ilmu-ilmu agama ni tanpa berijazah dan tanpa bersanad, pendek kata tak adalah bekas tangan Rasulullah tu tadi. Jika sanad kita itu sanad yang terputus, atau sanad ghaib, atau sanad secara rohani, sanad melalui jalan batin, jalan kesaktian, mimpi dan sebagainya, tak adalah juga. Begitulah umumnya. Umumnya juga lain padang, mungkin lainlah belalang. Lain tarikat, lainlah cara dia. Oleh kerana kita sedang bicarakan tentang Tarikhah Ghazaliyah,
Maka menurut pandangan Tariqah Ghazaliyah, sanad zahir yang muttasil itulah yang utama. Sanad-sanad melalui cara-cara yang lain hanyalah tambahan atau bonus sahaja. InsyaAllah kita berjumpa dalam kuliah yang terakhir nanti. Belum tahu lagi tarikhnya bila. Tuan-tuan tunggulah keluar pengumuman dia nanti. Masa kuliah terakhir ni barulah sesuai kita nak buat kesimpulan panjang. Malam ni kesimpulan pendek dulu. Jadi sememangnya dalam perkongsian pendek yang macam ini, tak semua perkara dapat kita hurai panjang. Tak dapat kita nak betul-betul puaskan hati. Tapi sekurang-kurangnya adalah sikit daripada kita tak ada pengetahuan langsung kan. Jadilah. Jadi untuk itu sekian saja.